Bila tuan-tuan pasang LSD ni, kedua-dua tayar tuan-tuan ni ada force tarikan. Ada force tarikan daripada LSD. Kalau tuan-tuan tak ada LSD, dia rompong dalam ni kosong, hanya sebelah saja. Ini masuk drive shaft ni. Okey, ini masuk drive shaft. Okey, kita tunjuk Okey. Sekarang ni korang tengok differential ni kan. Differential yang ni masuk drive shaft, yang ni masuk drive shaft. Okey. Kalau tak ada LSD power zone ni, okey, hanya sebelah saja transfer power daripada engine. Maknanya tarikan tu sebelah saja. Sekarang ni bila ada benda lah ni, dia akan ada dua akan ada tarikan sebab dia lock dua gear ni. Gear ni dia lock, gear ni pun dia lock, tuan-tuan dua-dua dia lock.